السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Firman Allah yang bermaksud, dan ingatlah apabila Allah berfirman, berkata kepada para malaikat, aku nak ciptakan, nak jadikan satu makhluk yang bernama manusia, bermula dengan Adam, untuk menjadi khalifah mentarbiyah di atas muka bumi. Lalu malaikat bertanya, mengapa kau hendak jadikan makhluk yang begitu rupa? Pada kami adalah makhluk yang sentiasa memuji-memujamu, bertasbih dan bertahmid. Nak jadi makhluk lain yang akan merosakkan bumi? Tuhan menjawab, aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Yang dihormati pengurusi majelis, yang berhormat Semalam Pengurusi Perikatan Nasional, merangkap Semalam Presiden PAS, Dr. Ibrahim Tuaman, semua pemimpin Perikatan Nasional, yang dihormati Datuk Seri Mukhris Tun Mahathir, Ketua Parti Pejuang, dan semua pemimpin parti-parti rakan, semua ahli yang berhormat, pemimpin masyarakat, semua yang hadir yang saya kasihi sekalian. Ayat yang saya baca tadi petikan dari Al-Quran Karim yang mengatakan tujuan Allah menjadikan makhluk manusia di atas muka bumi. Salah satu daripada ialah menjadi khalifah. Khalifah dalam bahasa Arab bukan makna khalifah silak gayung. Orang Melayu khalifah silak gayung dah. Khalifah dalam bahasa Arab dengan makna siasat, politik, mentadbir urusan kehidupan manusia di atas dunia. Salah satu daripadanya ialah mentadbir urusan kehidupan dunia. Yang kedua, menegakkan hukum yang adil kepada semua manusia. Inna Allah yamliku an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Allah Ta'ala memerintah kamu supaya menyerahkan amanah. Amanah paling besar ialah amanah memimpin manusia, amanah politik. Bila kamu hukum memerintah manusia, semua manusia, masyarakat majmuk, sama ada Islam bukan Islam, berbagai agama, Melayu dan lain-lain, hendaklah berlaku adil pada semua.
Ini tujuan. Yang ketiga, menunaikan amanah. Di samping tujuan beribadat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka itu mengabdikan diri kepada aku. Abdikan diri makna melakukan ibadat, menyembah Allah dengan diri, roh, akal, harta dan lain-lain. Menandakan kesyukuran. Mengabdikan diri juga dengan makna tunduk kepada semua ketetapan Allah yang diberi kepada manusia dengan sepadan dan batasnya. Mengapa Tuhan turunkan manusia? Malaikat tanya, kami ini kuat ibadat selama-lama. Tak ada nafsu, tak kahwin, tak makan, tak minum. Tuhan kata, kamu tak layak. Kerana untuk jadikan makhluk menyentabi manusia ini, mesti ada jasad, tubuh badan. Ada nyawa boleh bergerak. Hidup sendirian, berkeluarga, bermasyarakat. Kemahuan menggunakan benda-benda yang ada di atas muka bumi. Buah-buahan, hasil pertanian, galian dan sebagainya. Ada keinginan itu. Malaikat tidak ada sifat-sifat ini. Malaikat tak ada nafsu. Binatang tak ada akal. Batu dan kayu tak bergerak. Yang ada sifat-sifat inilah manusia. Maka Allah menetapkan petunjuknya, dinamakan ad-din. Ad-din ialah Islam. Ad-din ialah Islam. Ajarannya merangkumi semua aspek, semua perkara berkait kehidupan manusia. Bukan sahaja ibadat, termasuklah urusan-urusan kehidupan manusia yang lain, termasuk politik, ekonomi dan lain-lain. Berbeza dengan perkataan agama dalam bahasa Melayu, berbeza makna religion dalam bahasa Inggeris, bahasa-bahasa yang lain. Inna dina indallahi Islam. Islam ialah ad-din. Tu Mahathir ada tulis buku Islam ad-din. Tu ada karang buku. Akhir-akhir ini buku yang menarik untuk mengulas kata ad-din ini. Tu anda tulis. Alhamdulillah. Negeri Johor ni negeri yang orang belajar agama. Paling banyak sekolah-sekolah agama di Johor berbanding dengan negeri-negeri lain. Dengan sebab itu, hubungan Islam dengan orang Melayu termasuk di Johor sangat rapat. Sehingga orang Melayu menganggap Islam dan Melayu itu satu. Islam, Melayu sama saja. Bila orang Cina, orang India, orang apa masuk Islam, masuk Melayu. Masuk Melayu. Bila keluar Islam, tak ada Melayu lagi. Ini rapatnya Melayu dengan Islam. Alhamdulillah. Tetapi kita mengalami kelemahan dalam kepahaman agama. Akibat daripada pemerintahan Islam yang lama memerintah 1300 tahun lebih. Islam memerintah jadi kuasa besar dunia yang sangat luas di timurnya Nusantara, di barat yang bahagian barat Afrika, selatan Eropah, Spanyol, termasuk Asia Tengah, termasuk selatan tengah Afrika. Luas wilayah Islam ni 1300 tahun. Tapi bila makan masa lama sangat, pemerintah jadi leka, lalai, berlakulah terpengaruh, tak boleh nak kendali kebendaan, leka menyebabkan kerajaan Islam jatuh.
Biasalah yang kekalnya Allah Ta'ala saja. Kerajaan lain tak kekal. Termasuk kerajaan Nabi Sulaiman yang tak ada dunia, tak kekal. Ini Allah Ta'ala dah menguji manusia. Nak cuba manusia di atas kehidupan dunia ini untuk dihisap pada hari kiamat. Termasuk yang dihisap itu perkara politik. Oleh kerana penjajah, dia mari takluk. Penjajah ni bijak, dia tipu kita. Dia kata kuasa agama beri kepada sultan, beri kepada orang Melayu. Kuasa pemerintahan Inggeris pegang. Kuasa politik yang terbit Inggeris pegang. Menyebabkan orang Melayu tak ada kuasa. Pemerintahan ada kuasa agama. Agamanya ialah masjid, surau, daftar nikah kahwin, cerai, bagi bersakah atau wakaf. Soal itu saja. Urusan politik, ekonomi, pentadbiran, kejuruteraan dan lain tak ada. Orang putih ambil alih. Menyebabkan kehidupan dunia terpisah daripada agama. Bila dunia pisah daripada agama, tak ada halal, tak ada haram, maka dunia akan rosak. Kita kena sedar, tamadun barat hari ini, orang barat dia maju teknologi dan sebagainya, hasil daripada tamadun Islam. Dia belajar dengan Islam. Orang Islam dulu bertamadun. Orang barat dia bila jajah negeri Islam, dia ambil ilmu dunia orang Islam, dia tak ambil agama Islam. Bawa balik ke negeri dia, maju teknologi, tapi tak ada batas-batas agama. Buat senjata sehingga membunuh tak lelaki perempuan senjata nuklear. Musnah. Binatang, manusia, orang tua tak peduli kalau dalam perang. Ini tak boleh. Islam tak ada macam tu. Wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Perang kena ada nak lawan kezaliman, tetapi tak boleh melampaui batas. Tak boleh bunuh orang tua, tak boleh kanak-kanak, tak boleh orang tak terlibat. Mereka yang menceroboh saja. Jajah dia Islam. Penjajah melampau. Islam dulu mencipta ilmu perubatan, ilmu bius, ilmu pembedahan, hospital, semua orang Islam. Orang putih dia ambil ilmu perubatan. Dia pisahkan daripada agama. Orang Islam ajar. Dah ada candu dan sebagainya digunakan untuk perubatan. Perubatan, bukan untuk megah kedara. Tidak. Bila orang putih ambil, cipta obat macam-macam, tak ada batas agama, akhirnya tiap-tiap kampung ada doktor, cocok sendiri. Ini sudah rosak, dunia sudah rosak. Dan kita perlu kembali selamatkan dunia dengan Islam. Komunis Soviet Union sudah hancur. Soviet hancur. Liberal kapitalis Amerika mula merudum. Amerika merudum, ekonomi dia, politik dia merudum. Jadi ganti orang bodoh jadi presiden. Siapa begitu? Demokrasi. Tak demokrasi dia kebendaan. Latih orang yang ikut nafsu jadi presiden. Ini berlaku rosak. Kita orang Islam kena balik semula pada Islam. Islam yang sempurna iaitulah ad-din. Masa kita nak mencapai kemerdekaan, masa tu dengan UMNO sama-sama berjuang, tak berpecah. Sama-sama. Parti Kebangsaan Melayu Malaya punya tubuh UMNO. UMNO ditubuhkan di Johor. Parti Kebangsaan Melayu Malaya duduk dalam UMNO. Semua NGO Melayu duduk dalam UMNO. Semua duduk UMNO. UMNO United Malay National Organisation. Gabungan pertubuhan Melayu semua sekali. Itu dalam UMNO. Bila orang putih nak beri kemerdekaan, orang putih mensyaratkan kemerdekaan ikut syarat yang dia nak. Masalah kerakyatan yang longgar. Masalah tak boleh Islam berkuasa. Padahal bila Islam masuk ke alam Melayu ni, Islam adalah berkuasa.
Sehingga nak letakkan Islam kuasa ni, raja-raja yang masuk Islam, bila dia masuk Islam, tak ada pecat. Raja Melayu dulu, agama Hindu, agama Buddha. Ulama-ulama yang bawa Islam ni mengekalkan mereka jadi raja, mereka jadi orang Islam. Tetapi di bawah perlembagaan Islam. Raja Oman, Raja Maskat, Raja Yaman masuk Islam. Tak dia pecat. Raja dia perlembagaan. Dia bawa agama. Ini yang dia ajar dari Islam. Dan Islam memerintah Nusantara ratus-ratus tahun, molek, elok. Orang Melayu ada tamadun, bukan tak ada tamadun. Saya pernah baca kitab ayah saya, almarhum Haji Awang. Sama nama dengan calon dia. Kitab lama, bahasa Aceh. Kitab perubatan. Kitab perubatan. Dia sebutlah akar kayu, daun kayu dalam bahasa Aceh. Saya tak erti baca. Ada tamadun. Orang putih dia ambil buku-buku bahasa Arab, bahasa Parsi dan lain-lain ini, buat balik ke negeri terjemah. Tapi tak ada agama. Ini ceritanya. Ini berlaku. Jadi orang Melayu bergabung dalam UMNO. Bila sampai masa orang putih beri syarat kemerdekaan, mula kita berbalah. Wah, tak setuju dengan semua syarat. UMNO setuju dengan syarat. Ada dia tak setuju. Kita berdengkar, berpecah lah. Orang Melayu sebahagiannya Melayu yang masih Islam, sayang pada Islam. Yang keduanya ditubuhkan PAS, iaitulah kumpulan Hizbul Muslimin yang diharamkan. Pada masa Melayu Melaya termasuklah Beru Agama UMNO yang keluar tubuh buat NGO Persatuan Islam Setanah Melayu. Bila orang putih nak beri kemerdekaan masa tu, nak beri kemerdekaan, orang putih buat pilihan raya umum tahun 1955, 27 Julai, saya masih ingat lagi, 1955 buat pilihan raya. PAS didaftar sebagai parti politik. UMNO bergabung dengan MCA dan MIC. Itu parti ada pada itu. Pilihan raya tu PAS menang 1 kursi. Dia bertanding 10 kursi, menang 1. UMNO bertanding 50 kursi lebih. Dia menang habis. Tinggal 1 pada PAS. PAS jadi ahli parlimen masa itu. Tugu Haji Ahmad Tuan Hussein. UMNO Tengku. Datuk An keluar daripada UMNO. Datuk An tak setuju dengan Tengku. Saat-saat mereka tak setuju. Buat Parti Negara. Parti Negara tak dapat kerusi langsung. Tak dapat. Kosong Parti Negara. Parlimen dia buat asing dengan negeri. Terengganu buat peringkat negeri, menang Terengganu dengan Kelantan. 2 buah negeri. Terengganu dengan Kelantan. Negeri lain tak menang. Lepas tu buat parlimen. Masa buat parlimen, Datuk On kalah di Johor, tak menang. Parti Negara. Orang PAS ambil Datuk On bertanding di Kuala Terengganu. Orang Johor kalahkan dia. Orang PAS ambil Datuk On bertanding di Kuala Terengganu, tanding kawasan Kuala Terengganu. Saya masih ingat lagi, saya umur belasan tahun. Ayah saya terlibat politik juga. Saya makan satu hidangan Datuk On. Ini anak-anak cucu dia kena tahu dah ni. Tahu ni. Anak dia kena tahu dah ni. Makan saya hidangan. Datuk On menang jadi ahli parlimen Kuala Terengganu. 1 Parti Negara kerjasama dengan PAS. Ini tahun 1959, pilihan raya lepas merdeka. Ini berlaku. Sebab itulah bila saya timbul masalah kerjasama dengan Johor, dengan PAS, dengan UMNO boleh kerjasama, saya ingat Datuk On pun datang ke Terengganu. Ini dia. Kena faham ini. Kemudian bila bahas di parlimen, British buat Suruhanjaya Rek. Suruhanjaya nak gubah perlembagaan. Perlembagaan ni tak ada Islam. Islam tak ada, Melayu tak ada, kedudukan raja-raja tak ada. Maka PAS bersama dengan UMNO, bersama masa tu kalangan UMNO berjuang untuk meletakkan Islam dalam perlembagaan Islam. Islam adalah agama persekutuan.
Dalam masa yang sama, Islam membenarkan agama-agama lain dianut dengan sebebas-bebasnya. Batas sempadan mereka kaum dijaga. Ada perlembagaan. Kerana MCMIC juga ada dalam parlimen. British menghormati masa itu. Menghormati ahli-ahli parlimen kerana mereka dilantik secara demokrasi. Saya baca dalam Akib Suruhanjaya Red, berlaku pertelingkahan. Adakah bermakna Islam agama persekutuan ini, Islam adalah Islamic State, negara Islam. Yang ini barak tak benar sekali-kali. Tak boleh balik khilafah Islam. Islam politik berkuasa penuh tak boleh. Ini British tentang. Ini berlaku perbahasan. Oleh kerana ayat dalam perlembagaan ni mesti ayat umum, tak detail, maka Suruhanjaya Rakyat bersetuju mengekalkan Islam adalah agama persekutuan. Tak tafsir sama Islam State ke tak tafsir. Dibiarkan begitu. Undang-undang dia itu sukalah. Maka buatlah undang-undang kuasa negeri, kuasa state dan sebagainya. Berlaku pelancaran PAH dengan UMNO. Bidang kuasa agama ni berlaku pertelingkahan. Cerita berlawan. PAH dengan UMNO, kita berpisah, berlawan antara ni. Ini dia. Yang penting dalam politik Islam ialah orang Islam mesti memimpin negara. Negara mesti orang Islam, bangsa yang menganut Islam. Bukan bermakna perkauman. Tidak perkauman. Islam mesti adil pada seluruh manusia. Mesti adil seluruh manusia. Yang boleh menegakkan Islam adil seluruh manusia ialah politik yang ada dalam agama. Politik yang ada dosa pahala. Agama lain, politik suku, agama suku. Politik bukan urusan agama, tak ada dosa pahala. Salah undang-undang saja. Islam tidak. Politik adalah urusan agama. Semua urusan tapi adalah urusan agama. Bukan saja salah undang-undang, termasuk salah dari dosa dan pahala. Dan juga Islam, bila orang lakukan rasuah, yang beri rasuah, yang terima rasuah, orang tengah itu semuanya salah, mesti dihukum. Dihukum oleh Islam. Dihukum hukuman dunia. Kalau dia pandai menipu, dia lepas. Ada hukum di akhirat, masuk neraka. Masuk neraka. Tapi dalam ideologi lain, kepahaman lain, lepas undang-undang dunia, akhirat tak ada. Tak ada akhirat. Sebab itulah dia boleh buat hukuman terpilih. Nak tangkap orang rasuah, ambil orang terima rasuah. Yang bagi rasuah, tak diambil tindakan. Pak Kuri bagi yang orang rasuah ni, kepala yang merasuahkan ni. Tokoh-tokoh yang besar ni bukan orang Melayu. Tak sebut bahasa apa dah. Yang banyak terimanya dah orang Melayu dari pegawai kerajaan, yang gaji tak cukup, yang duk kerja ke benda dan sebagainya. Patut diambil tindakan yang bagi rasuah, terima rasuah, dua-dua kena belaka. Patutnya begitu. Tapi oleh kerana dunia pisah sebab agama. Sebab itulah yang rasuah ni boleh duit banyak. Bebas daripada undang. Duit banyak boleh buat haji, buat umrah. Derma ke masjid. Macam-macam. Ini sebab agama suku, politik suku. Kita nak ajar politik sebahagian beragama. Dengan sebab itu, lepas sebut bahawa Islam sebahagian politik bahagian beragama, jangan takut. Kerana Islam memelihara keadilan pada semua kaum. Islam tak boleh paksa orang masuk Islam. Tetapi dia layak adil pada semua bangsa. Apa boleh diamalkan oleh agama lain, kita tak boleh larang. Orang bukan Islam nak makan babi ke, minum arak ke, kita tak boleh larang. Itu kebebasan. Kita hukum orang Islam saja. Orang Islam. Tetapi untuk menyelesaikan undang-undang awam, undang-undang jalan raya. Jalan raya sama. Tak ada beza Islam bukan Islam. Lampu hijau boleh jalan. Lampu merah berhenti. Tak boleh buat undang-undang. Lampu merah DAP boleh jalan. Lampu hijau PAH boleh jalan. Tak boleh buat undang-undang macam tu. Tu dia. Tak boleh. Undang-undang jalan raya sama, undang-undang tanah sama, undang-undang sama. Sebab tu bila kita merintah Kelantan,
Perintah kita kita bagi hak pada orang bukan Islam yang tak ada tanah dan sebagainya. Pernah Terengganu ada royalty minyak, duit Terengganu banyak, kita mengatakan 99. Kita mengambil langkah hapuskan cukai pintu rumah kediaman. Yang kena cukai rumah sewa, hotel, industri, ini peniaga. Kita buat ini bila kita ada hasil. Orang Islam wajib zakat, orang bukan Islam wajib cukai. Zakat hukum agama. Kalau tak ada kerajaan pun wajib zakat. Orang bukan Islam adalah undang-undang manusia. Kerajaan boleh hapus cukai. Ini bezanya. Oh, sedap bukan Islam pula. Jadi macam tu. Ini dia. Perintah Islam berlaku. Jadi patut jangan bimbang. Tetapi untuk memimpin negara, mestilah orang yang majoriti orang Islam. Kerana Tuhan kata berorang Arab. Sebabnya semua Nabi-Nabi. Nabi-Nabi Tuhan lantik daripada kaum dia. Didukung oleh kaum dia. Firman Allah Ta'ala, wa asami rasul illa bilisa liqaumihi liyubayyana lahum, surah Ibrahim. Kami tak lantik rasul malaikat di kalangan bangsa yang boleh bahasa kaum dia. Kerana dia kumpul bangsa dia dulu. Patutlah dia ajak manusia yang lain. Ajak manusia lain. Nabi Muhammad SAW, walaupun dia jadi rasul pada seluruh manusia. Nabi Muhammad ni rasul pada seluruh manusia. Kerana Allah Ta'ala yang maha mengetahui dunia akhir zaman ni dengan kemajuan teknologi, hubungan cepat, maklumat cepat, cukup seorang rasul saja bagi seluruh dunia. Dia beri mukjizat ilmu, mukjizat Quran, mukjizat ilmu. Nabi Muhammad untuk seluruh manusia. Nabi Muhammad. Tetapi untuk memimpin mesti bangsa yang mendominasi orang Islam. Tuhan kata wa in tatawallaw yastabdil man ghairakum. Jika sekiranya kamu orang Arab yang mendominasi orang Islam zaman awal meninggalkan ajaran Islam, Tuhan akan tukar kaum lain yang memimpin kerajaan Islam. Maka jadilah orang Turki, jadilah orang Kurdis. Tanah Melayu pun ada pemimpin Islamnya. Jadi, Tuhan tukar kaum-kaum. Mana kaum yang mendominasi, dia menguasai. Kerana kekuatan kaum sangat penting dan kekuatan iman, akidah, dosa pahala ni penting. Islam mesti memimpin. Tapi berlaku adil pada semua. Bukan dalam kerajaan Islam. Dilibatkan orang bukan Islam dalam politik. Ulama membahagikan kementerian, tugas pentadbiran, wazaratut tafwid, wazaratut tanfid dalam kitab fiqh. Kerana banyak orang tak mengaji fiqh politik ni. Dia mengaji fiqh ibadat saja, fiqh politik tak mengaji. Dalam fiqh politik, wazaratut tafwid, iaitulah kabinet yang boleh membuat dasar. Ini mesti orang Islam. Wazaratut tanfid, kabinet yang eksekutif, yang mentadbir dan mengurus kehidupan. Ini boleh lantik orang bukan Islam. Orang bukan Islam boleh libat. Jalan raya, macam-macam tu. Halal haram mesti orang Islam. Syariah mesti orang Islam. Ini pembahagian. Tak dipinggir orang bukan Islam, tak ada masalah. Apa yang berlaku bila Islam memerintah? Tak dipaksa rakyat masuk Islam. Di Mesir masih ada orang Kristian sampai sekarang. Gereja Kristian dibina belum Nabi Muhammad dah ada. Di era masih ada rumah Majusi, rumah api, sembah api. 1000 tahun dulu dah ada. Tak dihapus Islam memerintah. Tapi banyak orang masuk Islam. Kena melihat Islam ni adil, Islam untuk semua kaum. Tak dipaksa. Ini berlaku. Orang Melayu daripada Hindu, habis Melayu masuk Islam, sampai Islam tu Melayu, Melayu tu Islam. Ini berlakunya. Kita tak paksa. Pulang pada dia lah. Jangan takut kalau Islam ni memerintah. Oleh kerana pentingnya orang Islam mesti mendominasi kuasa pemerintahan. Dengan sebab itulah kita mengambil kira. Negeri Johor ni Melayu Islam. Mestilah Melayu Islam yang memerintah, yang mendominasi. Ini kita ambil kira. Kita mesti ambil kiranya. Sebab itu PAS boleh kerjasama dengan UMNO untuk mendominasikan kuasa politik orang Islam di Johor. Mengapa kita tolak PS? Dalam PS ada DAP, ada PKR, ada Parti Amanah. Tak
Tak sebut dalam Quran. Ada dalam Quran. Firman Allah Ta'ala, la nahakum 'anil ladzina yuqatilukum fid din wa la yukhrijum min antabarruhum wa tukhrisu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Surah Al-Mumtahanah ayat 8 hingga 9. Allah Ta'ala tidak melarang kamu berbuat baik bersama dengan orang bukan Islam, yang tidak memerangi kamu, tak memusuhnya kamu, bahawa kamu berlaku adil kepada mereka semua. Allah suka yang adil. Tapi Allah melarang kamu bekerjasama dengan bukan Islam yang ekstrim, yang memusuh dengan kamu, yang bertujuan nak menguasai politik kamu. Ini tak boleh. Tak boleh. Saya tak mahu jadi macam Palestin. Orang Arab tak endah politik. Orang Yahudi endah politik. Jual tanah, orang Yahudi masuk ramai-ramai. Ini berlaku dengan Arab. Akhirnya Yahudi ramai, kuasai tanah banyak, Islam negara dia. Orang Melayu tak endah politik. Saya risau. Saya baca dalam media, NGO Cina, 134 NGO Cina mengerahkan orang Cina balik mengundi. Balik mengundi. Kita orang Melayu banyak tak keluar mengundi. Kenapa ini bukan politik? Sudah pergi masjid, boleh buat umrah, pergi haji. Tahu ke? Nabi mengutamakan kuasa politik sebelum haji dan umrah. Dalam sejarah, Nabi buat perjanjian Hudaybiyah. Ujian damai dengan orang bukan Islam di Mekah. Ujian damai tu berat sebelah. Nabi dah pakai ihram. Orang nak buat umrah pakai ihram. Tiba-tiba dia nak perang. Nabi nak perang. Bersedia untuk perang. Lalu dia takut. Dia buat perjanjian damai. Perjanjian damai ni berat sebelah. Mana-mana orang Islam yang melarikan diri ke Mekah, tak dihantar balik. Mana-mana orang Mekah yang masuk Islam, lari ke Madinah, dihantar balik. Berat sebelah. Nabi suruh tulis Muhammad Rasulullah. Dia tak setuju tulis Muhammad bin Abdullah. Orang Islam terima. Nabi suruh tulis Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak setuju tulis Bismillahumma. Lain. Terima Nabi kata. Nabi mengutamakan perjanjian Hudaybiyah kerana perjanjian ini memberi kemenangan politik. Politik. Makna bila pemimpin Mekah bukan Islam menerima perjanjian, dia iktiraf Madinah sebuah negara yang sah dari segi politik. Iktiraf negara yang sah. Penting. Dia tangguh umrah tahun depan. Nabi tak buat haji malaikat setelah Mekah dibebaskan. Fathu Mekah. Mekah dibebaskan, baru Nabi buat haji. Belum Mekah bebas, Nabi tak buat haji lagi. Ini kita tinggal mengundi. Kenapa buat umrah sunat, bukan umrah wajib? Kalau orang bukan Islam keluar mengundi, dia menguasai politik. Kita tak keluar mengundi, atau undi tak terlalu tak sistematik, tak berperaturan, berpecah, kuasa politik hilang. Pentingnya kuasa politik orang Islam ni didahulukan. Maka PAH mengambil pendekatan Nabi Muhammad SAW, iaitulah mengajak orang Islam saja dulu bersatu. Muhajirin, Ansar, Mekah, Madinah, orang Arab, semua kabilah masuk Islam, termasuk orang bukan Islam masuk Islam, disatukan. Yang kedua, ajak bukan Islam bersama. Maka orang bukan Islam yang tidak ekstrim, kabilah Khuza'ah, orang Yahudi tak ekstrim, Kristian ekstrim, bergabung dalam kesatuan ini. Yang ekstrim pastilah dihadapi. Masalah kita sekarang, mengapa orang kata PAH dulu baik dengan DAP? Ya betul, kerjasama. Baik dengan PKA, betul kerjasama. Masa itu kita kerjasama untuk menentang rasuah, menentang penyelewengan, menentang ASI, menentang macam-macam, menentang kajian pusat masa itu. Kemudian bila DAP minta PAH senyapkan, silentkan perjuangan menegakkan gaya Islam ni, jangan sebut. Kita tak boleh terima. Kita mesti beritahu pada orang ramai apa yang kita nak. Kita tak boleh bohong pada orang bukan Islam. Bukan Islam. Ada kalangan apa? Kita diamlah, diam. Jangan sebut apa. Yang ni masuk amanah tu. Berkawan dengan DAP. Ini dia ceritanya. Ini dia ceritanya. Jadi bila ini berlaku,
DAP menentang kita nak haramkan arak judi di Kelantan. Kita nak haram. DAP protes. Padahal Perlembagaan Malaysia mengatakan hukum Islam dikenakan pada orang Islam saja. Orang bukan Islam tak dikenakan. Itunya. Dia campur tangan di Kelantan. Campur tangan di Terengganu. Ini berlaku. Ada orang kita yang tak faham. Adalah lama-lama ada yang faham. Ada yang berubah boleh faham. Ini hak yang berbeza. Oleh kerana DAP ekstrim. Dalam perlembagaan dia sekularisme. Sekularisme memisahkan politik daripada agama. Terang dalam perlembagaan DAP. Islam tak ada kuasa dalam politik, tak ada. Dengan sebab itu perlembagaan kita bahaya kalau DAP menang. Dia ikut perlembagaan dia. Yang kedua pula, PKR ni Islam juga. Islam pragmatik. Islam sekularisme pragmatik. Islam ada. Islam yang boleh berubah-ubah, tak istiqamah, tak konsisten. Bila terang datang, dia menari dengan terang. Bila mari majlis berzanggi, dia berzanggi sama. Pergi masjid, tunjuk baca doa. Jumpa orang ni, lain pula. Tak konsisten. Ini sebab tu kita berpisah. Kita mengambil pendekatan. Oleh kerana Johor ni penting menyelamatkan kuasa politik orang Islam Melayu. Sedar, tak kuat di Johor ni. Yang penting ialah supaya kuasa politik orang Melayu di Johor ni masih kuat, teguh. Sebab itu sanggup sokong. Ini dia sebabnya. Sanggup sokong MCA MIC yang bersama dengan mereka tidak ekstrim. Maka kita tolak semua parti dan Pakatan Harapan, termasuk parti Melayu yang ada Pakatan Harapan ni. Parti yang tak erti bangsa. Tak erti bangsa. Tak ada semangat kebangsaan langsung. Tak ada nak hapuskan bangsa. Bangsa tak boleh dihapus. Dia Malaysia. Bangsa Malaysia. Tak ada Melayu, tak ada apa. Ini kejadian Allah. Syu'uban wa qabaila lita'arafu. Tuhan kata, aku jadikan manusia itu berbangsa dan bersuku kaum. Aku jadikan bangsa itu berbeza bahasa dan budaya mereka. Ini tabi'i. Kerana apa bangsa ni? Luar tabi'i. Kita ikut luar tabi'i. Sekarang ni banyak orang ikut luar tabi'i. Lelaki kahwin dengan lelaki, perempuan kahwin dengan perempuan. Ini apa betul balik? Tak boleh. Politik luar tabi'i. Ini sebab itu kita tak boleh kerjasama dengan UMNO. Kalau ikut kita berbalah dengan UMNO ni, teruk lapah balah dengan UMNO. Macam-macam lah berlaku rampas, kena tangkap rampas, kena hukum, kena sekat, kena tu. Tapi demi kekuasaan politik orang Melayu Islam, kita lupakan semua itu. Kita lupa. Jangan macam orang kampung kata, lesun dengan adu belaga. Lesun dengan adu belaga. Yang kenyang siapa? Ayam. Jangan macam begitu dah. Habis beras dalam tu. Tumbuk kuat sangat. Habis. Ayam kenyang, kita dapat. Jangan siapa bertumbuk sama Melayu ni, termasuk dah dengan orang yang tidak ekstrim. Saya sedar banyak orang Cina, orang India tak setuju pendekatan ekstrim ni. Jadi sebab itu orang Cina tolak DAP di Sabah. Kalau orang Cina boleh tolak DAP di Sabah, takkan Cina di Johor tak boleh tolak DAP. Orang India pun sama. Orang Cina boleh pilih calon India. Orang India berapa orang? India DAP. Orang Cina boleh pilih. Takkan tak pilih calon Melayu Islam dalam kawasan Cina? Takkan tak boleh? Pada orang Melayu ni paling tak fanatik kaum. Orang Melayu paling tak fanatik kaum. Kita kena sedar. Di mana satu keluarga Cina boleh hidup aman di Kedah. Boleh hidup aman di Kelantan. Boleh hidup aman di Terengganu. Keluarga Cina yang kecil duduk tengah-tengah orang Melayu. Tak apa. Nak buka sekolah Cina tak larang. Nak buka sekolah Tamil kita tak larang. Tapi bahasa Melayu bahasa kebangsaan. Ini kita tak hapus bahasa dia. Tak. Ini masa berlaku 13 Mei 69, 13 Mei. Kelantan, Terengganu, Kuapah tak ada 13 Mei.
Tak ada 13 Mei. Kerana Datuk Asri mengarahkan orang PAS jaga orang Cina di Kelantan negara. Ini hubungan kaum. Kerana Tuhan jadi kemanusiaan satu keluarga daripada Adam. Walaupun jadi macam-macam bangsa dah ribu-ribu tahun lama sangat, macam-macam bangsa, tetapi mereka anggap mereka sebagai satu keluarga. Ini kerja tu. Ini sebab itulah, jangan takutlah kalau Melayu ni menguasai Johor, menguasai Malaysia. Orang Melayu paling tidak fanatik, paling tidak ekstrim dalam dunia. So ini sebut begitu. Mana ada negara dalam dunia ni boleh terima orang asing berperang. Kita berperang sekejap saja boleh baik pula. Ini. Jadi peliharakan. Kena nak peliharakan hubungan yang baik ini, kena pilih Islam. Orang Melayu menguasai Islam, Melayu dah. Kalau orang Cina dia majoriti dia masuk Islam, Cina lah. Itu dia. Orang Melayu tinggal Islam. Cina masuk Islam, ramai-ramai. Cina menguasai. Tapi mesti bangsa yang mendominasi Islam. Ini syarat dia. Ini pendekatan yang kita ambil. Mengapa kita kerjasama di Johor memastikan supaya Melayu berkuasa. Macam mana bah dulu bermusuh? Ada pula dalam ceramah orang sampai ke saya. Bermusuh ni boleh jadi baik pula macam mana? Yang bermusuh jadi baik. Dalam Quran Tuhan surah Rum. Surah Rum. Qulibatir Rum fi bombani ghalabihim sa'ila gharibun. Rum dikalahkan. Perang dengan Parsi. Rom dengan Parsi berperang. Parsi ekstrim. Majusi Kristen. Rom Kristen yang tak ekstrim. Dia bermusuh dengan Islam, tapi tak ekstrim. Parsi ekstrim. Maka orang Islam simpati dengan Rom. Tuan kata tak apa, Rom akan menang. Tuan berjaminan. Rom menang lepas tu. Walaupun berperang, tapi Rom lebih ringan daripada Parsi. Ini pendekatan. Pas dengan UMNO, ini bukan Rom dengan Parsi. Ini Nabi dulu dengan Nabi dengan Kristian dengan Majusi. Ini kita Melayu dengan Melayu. Itu saja pas dengan UMNO bezanya. Sama-sama Melayu, sama-sama Islam. Takkanlah tak boleh kita pertahankan kedudukan kita dalam politik ini. Ini pentingnya mengapa kita kerjasama. Yang bagi kita mengarahkan tepah-pah tanding. PAS lah tanding. Tepat UMNO bertanding, PAS tak bertanding, orang PAS tolong orang UMNO. Maka tepat PAS tu, orang UMNO boleh juga tolong orang PAS. Tu kita kira lah. Ini perkataan kita ambil. Kita mahu supaya parti yang mewarisi kemerdekaan. PAS UMNO, MCMIC. Ini yang menerima kemerdekaan. Parti yang ditubuh lepas kemerdekaan. DAP, PKR macam-macam ni tubuh lepas kemerdekaan. Orang muda-muda tak tahu. Orang muda-muda tak tahu sejarah ni. Sebab tu orang muda-muda ni tak tahu nak pilih hak mana. Tak pilih hak mana. Pilih Barisan Nasional kan, dia mereka lama tak selesai masalah. Lepas tu pilih PF pula, tak selesai masalah. Kata nak turun harga minyak naik. Macam-macam berlaku terbalik. Nak pilih hak mana? Pilihlah perpaduan orang Melayu Islam, perpaduan bukan Islam yang tidak ekstrim. Dengan sebab itu, di sini pilih supaya Johor dia tetap dipegang oleh orang Melayu Islam. Ini kita mahu. Orang Melayu yang terhilang Melayu kena tolak. Ini. Jadi sebab itulah ucapan saya cukup. Akhirnya kita doa, Allah mansurna ya rabbal alamin. Allah mahdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.